Hai semua. Kali ini kita ada di Pasar Chaurasta Pulau Pinang. Dan apa yang menariknya di Pasar Chaurasta ialah biasanya tempat ini adalah tempat pengunjung lah, di mana mereka membeli jeruk, barang-barang kenangan. Semasa anda datang ke Pulau Pinang, bolehlah juga untuk singgah di tempat sini. Kita akan tengok ada apa yang menarik di Chaurasta. Jadi anda boleh nampak itu ialah Pasar Chaurasta. Pasar Chaurasta ni ada macam-macam benda di dalam dia. Di bahagian depan, kita ada kedai-kedai gerai-gerai yang jual beraneka jenis jeruk. Dan di belakang pula, di bahagian tengah ini, pada waktu pagi biasanya ialah sebuah pasar basah, market. Tapi sekarang dah petang lah dan mereka dah tutup. Jadi masih beroperasi ialah gerai-gerai di bahagian hadapan. Dan Pasar Chaurasta ini bukannya di tingkat satu saja, di tingkat dua pun ada barang-barang lain yang menarik. Selain barang makanan, terdapat juga gerai-gerai yang menjual cenderamata di tingkat 2. Kalau anda sampai sini, bolehlah juga beli oleh-oleh di sini. Bagi pengumpul magnet peti sejuk, di sini juga ada beraneka jenis magnet bertemakan Pulau Pinang. Selain itu, terdapat juga kedai-kedai buku di tingkat 2 ini. Bukan satu Shu Tian, tapi beberapa Shu Tian. Dan kalau anda datang Penang, mesti anda akan tahu tentang ais tingkap. Itu dia ais tingkap. Jadi bagi yang mencari-cari di mana tempat ais tingkap, sebelah Chaurasta sahaja. Bagi yang mencari jeruk madu Pak Ali, anda boleh nampak dari sini ialah ais tingkap. Anda cuma perlu jalan ke sebelah sahaja, dah boleh nampak jeruk madu Pak Ali. Dan bagi peminat buah berangan, terdapat satu gerai buah berangan berdekatan. Buah berangan kita panggil Li Zi. Ini kita akan pergi bersama-sama ke tempat yang famous. Kalau anda pernah sampai Georgetown, semestinya anda pernah dengar Penang Road Famous Teochew. Jadi, kita pergi tengok tempat itu macam mana dan bagaimana kita sebut cendol dalam bahasa Mandarin. Anda nak tahu tempatnya di mana? Tempatnya di salah sebuah lorong di Georgetown. Daripada Chaurasta, anda hanya perlu jalan kaki tak sampai seminit untuk sampai ke tempat ini. Terdapat beberapa jenis sebutan untuk cendol. Ada yang panggil Cian Rui macam mereka tulis dan sebut di sini. Ada juga yang panggil Centuo. Bandar Georgetown ada banyak tempat yang menarik. Dalam video lain kita akan pergi ke tempat lain pula sambil belajar perkataan Mandarin. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share.